solat dulu, saya lagi balik. Kita balik. So kita start dulu. Adham kemudian lah. So, thanks sebab sudah datang sesi kita hari ni. So, hari ni sesi kita yang keempat. Which is dah 2-3 minggu kita tak jumpa kan. So, hari ni kita jumpa balik, discuss balik apa yang tak ada habis kita discuss. So, pertama ni saya nak ingatkan bahawa awak semua tak perlu risau sebab kita tingkat yang kita first time. Awak bebas untuk ceritakan apa sahaja yang awak ingin ceritakan dalam video ini. Sebab kita ada workout saja bawa tanya apa kosong lah. Jadi saya harap awak semua dapat terbuka dan bebas untuk bercakap apa saja awak ingin kongsikan bersama. Supaya dalam ahli kita ada yang ini juga dapat bantulah apa yang mungkin yang awak ingin cakap. Jadi sebelum kita start sesi kita pada hari ini, saya nak recap sikit lah apa jadi pada sesi lepas. So mungkin yang tak datang mungkin tak jelaskan. Contoh macam Afiq tak datang, so kita boleh dengar-dengar mungkin Afiq dapat lebih jelas apa jadi pada sesi lepas. So pada sesi lepas kita buat satu aktiviti yang dinamakan Mind Maps, which is kat sini kita nak tengok apa sebenarnya isu yang lebih mendalam lah, which is di mana setiap orang diminta untuk lukis peta mereka sendiri yang menghubungkan mereka dengan orang-orang penting. Pada sesi lepas, Huda, Aina dan Adham dah kongsikan apa yang mereka inginkan dalam hubungan, which is macam Adham nak hubungan dengan kawan-kawan, nak hubungan dengan baik, macam mana nak cipta satu bonding dengan rakan-rakan. Ada Huda pula nak fokus pada diri sendiri, dia sendiri dari segi macam mana dia nak fokus dia untuk hubungan dengan orang lain. Nampak macam sama macam Adham kan, tapi beza sikit, which is Huda dia nak fokus on side dia, Adham pun nak bina benda orang lah. So itu adalah sedikit apa yang kita telah kongsikan pada sesi lepas. So pada sesi ini kita akan sambung kembali tentang mind maps tersebut kepada individu yang belum kongsikan foto mereka. Jadi macam kita dah tak jumpa lama, so macam nak share tu susah kan, kadang-kadang tu macam tak pasti kadang betul ke tak. Jadi kita start hari ni dengan kita mesti game, which is macam sesi lepas kita dah main imposter ni, tapi hari ni yang first ni lain sikit lah daripada yang lepas, di mana nak minta seorang je wakil untuk cabut kertas ni. Okay, jadi individu sebut cabut, tengok apa yang dia dapat. Contoh dia dapat kucing, tapi dia tak cakap dia dapat kucing. So ahli yang lain yang ada diberi peluang untuk teka apa haiwan tersebut atau benda tersebut kepada individu yang dah ambil kertas tu. Tapi orang yang nak cabut kertas tu boleh jawab yes or no je. Contoh, haiwan tu ada 4 kaki, betul atau tak? Dia tak boleh explain lagi. So mungkin boleh tanya sampai yang dah puas hati, contoh dalam 1 minit ke, try. Lepas tu teka apa haiwan tu. Diberi 3 je peluang, sama ada haiwan tu betul ataupun tak. Clear tak? Clear tak? Jadi contoh saya ambil, saya dapat kucing. Tu saya kena bagi tahu haiwan tu dapat kaki apa. Kau orang lain yang bagi tahu. Orang lain yang tanya. Contoh saya cerita awak dapat, saya tanya haiwan tu ada 4 kaki ke? Macam mana nak tahu tu haiwan? Okey, maksudnya kita akan topik ni ada tema je lah. Mesti yang ni saya letak haiwan. Tema yang ni adalah haiwan. So, pitch dapat kucing. So, semua orang tahu tema kita adalah haiwan. Jadi tanyalah berkaitan haiwan. So, ada 4 kaki ke? Awak jawab ya ataupun tak. Biasanya apa yang awak dapat. So, kita buat dalam 1 minit, teka. And then diberi 3 peluang je untuk ahli lain ni teka apa sebenarnya yang individu contoh Afiq ambil tu, apa haiwan dia. Clear? Dia keluar setiap seorang. Tak. 3 peluang tu untuk semua orang. Semua orang je tak 3 kali. Okay, clear. So, siapa nak cabut? Orang lain tu teka. Cabut je. Cabut je. Tapi tema dia haiwan tak? Tema hari ni haiwan untuk yang ni. Elephant. So, siapa nak cabut? Yang baki tu teka. Sudah. Okay. Okay. Ulang balik yang ini tema dia haiwan. Jadi yang lain ni boleh teka. Boleh tanya soalan yang mudah, hanya berjawab ya, betul ataupun tak je tahu dah. Okay. Okay. So start dengan Razika. Dia dekat dia berada di laut ke? Tak. Ada telinga. Tak.
Berapa kaki? Itu soalan. Oh. Dia ada kaki tak? Tak. 4 kaki. Tak. Ada Kaki tak ada kaki ke tak? Itu lah. Dia bertelur. Ya. Bertelur. Takkan beranak. berbisa. Boleh jadi? Ha. Dia saling kulit. Tak. Ha. Tak saling kulit. Ada ekor tak? Ya. Oh. Dia berbulu tak? Tak. Ada dekat tanah. Boleh jadi. Okey, 10 saat. Jodoh. 9. Dia laju tak? Boleh tahan. Tahu-tahu ada. 4 kaki lah. Dia tak ada kaki. Cepat. Dia tak ada kaki. 7. 6. Ni. 5. Bukan. Bukan. Oh. 4. Apa lah? Oh. 3. Try lah, boleh. Hmm. Start akal-akal. Satu okey last. Alah, tak ada bulu. Ada bulu. Jawapan dia ada tak? Siapa? Diorang teka. Okey, jawapan Okey, dia ada. kan. Sebagai 3 orang, mesti suruh satu je lah. Okay, cepat. Cacing. Sikit. Eh, Dia oh. salah. Tak. Sikit. Hmm. Ulang lah. Salah. Cepat. Tolong. Boleh tak kita bagi Clue, bagi Okey. clue. Urut depan, urut depan. Urut depan Tak, macam terlalu clear. Senang sangat. Ciri-ciri. Ciri-ciri dia basah. Satu. Dua lah, dua. Ciri-ciri dia basah. Kalau masuk hutan mesti kena. Panjat. Oh. Lintah. Okey. So kita main sekali lagi. Siapa pula kali ni? Seorang pick. Saya dah. Awak. Tapi tema dia sama kawan. Hmm. Awak. Alamak. Okey dah. Okey dah. Okey. Siapa nak start? Dekat laut. Tak. Okey dah. Dia boleh terbang tak? Boleh. Ah, okey. Makan madu? Tak. Suka sampah. Tak. Dia bertelur. Okey. Okey, cepat Huda. Dia kata ada kaki. Kaki kau pun buat. Saya dia terbang. Boleh jadi lain. Siapa boleh tanya tak? Bulu. Dia duduk dalam gua tak? Tak. Tak. Dia makan udang. Tak. Besar. Tengok saiz lah. Tapi kebanyakan sedar-sedar. Ini bagi jawapan. Okey, nice. Biasa sedang-sedang. Okey. Kat bandar ke? Ya. Udang. Okey. Macam dah tapak je. Okey, tak apa. Last Afiq dah tak ada. Dia Warna kelabu. Hitam. Tak. Hitam. Tak. orang yang tembak dia. Ada. Ah. Gagak. Ah, gagak kan. Gagak. Gagak. Ada lagi tak 10 saat? Dia kata tak 10 saat. Okey, 10 saat. 10. Ini orang dia tak tahu. Warna hitam ke? 7. Dia cakap tak. Tak. Hitam. Pandai cakap? 5. Ada. 4. Sudah tembak dia. Dia cakap. Pandai cakap? Tak. 2. Kena tengok. Kat 2. 1. Siapa lagi last question? Warna-warni. Ya. Oh. Kena tengok. Ha. Yelah kakak tua kalau nak Hmm. cakap. 3 peluang. Burung kakak tua.
Jangan jendela sangat. Salah lah tu. Dia betul Oh, salah salah. Apa dia? Jangan Ada jendela. spesifik apa yang nak kata tu? Hmm. Dia macam dah, dia hampir, dia macam dia 80% dah betul dah. Macam tu lah. Macam tu lah. Tak Dia sangat ni, dalam Komen tak untuk kita orang nampak? komen sangat. Berparti. Alah, dia Pipik. Okey, tak dah 3 minit. Berparti. Apa tadi? Oh, Apa? suami. Tak apa. Tahu tak tahu ke? Okey, bagi clue je dulu. Bagi saya. dia. Depan dia. Oh. Oh. Ada tulis Salah namanya. dia kot. Pipik. Spesies je. Species. Bodoh awak ke? Kita kan betul lah sebenarnya mudah kata tu. Tapi dia macam lebih spesifik. Oh, awak tak nak yang spesifik. Tak nak. Oh, dia tak nak secara spesifik. Dia nak umum je jawapannya. Kalau saya Tadi dia macam macam general. general. Betul. Apa yang kamu kata tu dah betul. Burung. Burung kan? Burung. Burung lah. Burung. Burung. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Punya lah warna-warni. Boleh cakap. Apa dah? Boleh kakak dua ni. Boleh cakap So, patutnya boleh betul. Tapi tuan punya badan tak nak yang spesifik. Tak nak yang Boleh. Okay. So nanti kita main lagi. So far kita continue. Boleh? Dah sambung. So, sekejap ini pun dah balik kertas masing-masing. Ini Puja punya. Ini dia juga Hazika. Dah dah. Selepas kita ada baki lagi 3. Siapa nak start dulu? Saya. Okay. So, kat sini ada 1, 2, 3, 4. 4 kategori yang berbeza. Kenapa saya dekat sikit? Oh, kenapa saya lukis kat tengah macam ni? Saya pun tak tahu sebab saya macam saya suka bentuk rupa dia macam ni. Okay. So, pertama family. Dia macam macam ni kan, dia macam berada tu. Kan saya pernah cerita masa sesi sebelum ni macam saya ada conflict sikit kan. Itulah. Itulah sebabnya kenapa dia macam. Tapi saya rapat je dengan family saya. Saya selalu je makan sama-sama, macam kadang borak kan. Tapi ada part yang sometimes saya memang suka balik rumah, tapi ada masa saya rasa baik saya tak payah balik. Faham tak perasaan tu? Macam tu lah. Okay, next best friend saya. Dia macam lebih, orang kata lebih kukuh. Sebab kat sini 3 line, lepas tu dia besar. And macam tu. Sebab best friend saya ni dia tahu semua benda. Faham tak? Maksudnya apa-apa masalah semua saya bercerita kat dia. Saya minta pendapat dia, semua itu ini. Semua dia macam tu lah. Okay, dia best friend saya ni orang yang paling penting dalam hidup saya juga adalah selain family saya. So, kawan saya, sebab saya suka buat kawan kan. So, saya macam buat je kawan tapi macam dia macam ni dia bukan orang sebenarnya macam tak yakin sangat. Faham tak perasaan saya boleh je makan sama macam lah. Saya ada konflik dengan kawan saya boleh je makan sama-sama tapi macam mana, tapi macam walaupun saya terasa ke apa ke, saya suruh je. Faham tak maksudnya, tak tunjuk lah gitu. So the last one is partner saya guys. Partner saya ni kenapa saya ada satu line tak macam best friend saya, sebab saya rasa mungkin saya masih mengenali dia kot. Jadi saya macam tak tahu macam mana macam saya macam mana cakap Tak yakin ni. bukan tak, dia macam bukan tak yakin macam sebab saya tak kenal dia betul-betul lagi macam tu lah. Faham tak? Jadi saya tak boleh nak aspek apa-apa, nak reason ke apa-apa. Macam tu lah. Okay, itu je dari saya. Baru start kan? Talking stage. Talking stage ke? Tak. Oh, official lah. Official. Dah berapa lama? Dari habis match. Soalan dulu. Dari sampai mungkin
ni dekat setahun dah. Ui, lama tak? Cakap kurang mengenali. Sebab kita macam ni. Dah cerita cerita dia macam ni. Uni kelas saya masa matrix. So macam kita orang tak rapat pun. Saya macam satu guru jadi fizik sebenarnya. So macam tak rapat sangat, tak bercakap sangat. Lepas tu sampai dah SEM 11 baru dia interact saya semua. 11 baru jadi. Lepas tu kita orang ada gap kan. Saya cuti habis matrix. Dah tak ada apa-apa yang sebetulnya tu masuk degree. So kita tak jumpa pun macam selalu contact macam tu lah. Jadi dah masuk degree baru kita orang keluar. Faham tak? Masa ni baru juga ke depan untuk saya kenal dia betul. Kalau dalam chat kita tahu tak semua orang tunjukkan dia punya attitude apa tu, cara behavior dia, action dia dalam phone kan. Betul tak? Macam tu lah. Itulah cerita. So rasa nak tanya ke lanjutkan kelas kau. Itu family ke friends ke yang lain. Among family, siapa yang awak rasa hubungan rasa akan crack dia bila je? Tak ada, tapi yang memang dah crack adalah Awak anak tu. saya suruh. Solo. Daripada berapa orang? 4 orang beradik. Saya ada 3 perempuan, 1 lelaki. Lelaki bos. Jarak kita 3 tahun. Ada golden child ke dalam family? Macam tak ada. Apa yang hubungan crack tu dengan siapa? Dengan ayah saya. Mana boleh? Selalu je kan yang Crack tu saya macam dia sangat. Saya tak boleh nak share. So, Nanti dia tak kisah ada buat seksa ke tak. Masih hubungan lah. Tak ada. Biasanya ada hubungan partner, family, Best friend. best friend dan juga Kawan. friends. Yes. Kawan tu kawan yang sekarang. Kawan sekarang, matrix, sekolah. Memang dari dulu tak berani nak tunjuk rasa apa-apa. Kadang-kadang saya tunjuk. Macam nak macam kadang saya tunjuk. Tapi saya masih ada border. Macam tu lah. Kenapa dia untuk permintaan lah? Sorry. Sebab saya Tak bagi tahu je. mungkin saya jadi saya macam tak apa, orang tu akan berubah. So orang tu ni. Jadi saya percaya setiap orang akan berubah. Maksudnya dia akan tahu sedar kesalahan dia. Jadi saya tak payah cakap. So saya boleh share. Sebab you rasa kalau you cakap tu hubungan tu akan crack juga. Tak. Sebab saya rasa macam orang akan macam saya cakap, kau ni mana ada dah Zika? Kau ni kecil macam tu je pun kau nak ada. Ya Allah. Ada stigma macam tu. So nak good enough kan. So dah tanya apa lagi ke? Tapi anak panah dekat friend tu lagi besar dah tebal berbanding dengan hubungan dengan partner. Kau saya cakap baru kena buat ni saya. Jadi macam Setahun satu line. 2 tahun 2 line. Dengan kawan ada border. Kalau dengan partner macam mana? Mungkin laginya. Kita tak cerita apa-apa dengan soalan. Saya cerita je. Cuma macam ni macam mungkin masih awal lagi kot. Jadi macam tak semua lagi terbuka macam tu lah. So ada apa lagi ke? Tak nak tanya. Berapa lama nak jadi bagi okey dengan partner tu? Berapa tahun? Sebab dah setahun kan. Lama juga. Sebenarnya macam sebabkan saya kan belajar counselling juga kan. So, saya menggunakan apa-apa saya belajar tu dekat dia tau. Jadi saya macam jadi saya macam okey saya mungkin masih beberapa bulan lagi untuk saya betul-betul tahu apa saya ni macam ni. Sebab dia jadi susah saya nak baca, faham tak? Dia seorang susah nak baca. Apa yang tu awak gunakan lah. Sebab dia pun nak tahu tak. Nak ingat tips kan? Dia apply apa yang dia belajar. Apa counselling. Counselling Apa yang awak awak bilang boleh dekat dia apply. sampai Apa susah yang sikit. awak apply. Saya ada buat assessment dengan dia. Oh, Alamak. Saya buat Apa assessment. tadi? Boleh jadi tak? boleh dah tengok. So assessment tu macam benda tu macam based on lukis je. Lukis. So lukis saya macam macam ni. Lepas tu saya macam daripada situ saya macam nak tolong dia macam tak apa-apa. Dan saya boleh improvekan diri saya dengan dia macam tu lah dalam relationship. Dan nikah ni. Tak ada LDR sangat sebab kita orang satu negeri.
Macam rumah kita orang dekat, tak ada dekat macam satu di UPM. Tapi dia kat UPM. So, ada apa lagi nak tanya ke? Kalau tak ada, okay, Hazika, antara 4 hubungan kat sini, yang mana awak nak fokus dalam sisi kita? Yang bertemakan hubungan. Kawan kot. Kawan. Boleh share apa yang menyebabkan awak pilih kawan? In term of yang awak tu study based on garis-garis. Kawan kan awak dah kata tadi garis dia agak tebal. Dia dah rapat dah. Saya rapat dengan kawan saya ni. Saya macam, okay lah, kalau kita rapat kan macam kadang sudah kita ada cerita apa-apa kan dekat kawan kita. Dan jadikan satu cerita ni, saya cakap dengan macam, okay, saya tanya dia something lah macam tu. Saya cakap, jangan tanya dekat orang tu. Saya nak tanya je macam, betul ke orang ni macam ni sini dalam kelas ni semua. Dia dah jawab persoalan saya. Lepas tu, the next tu saya tengok dia macam bad mood je. Saya tanya lah kenapa kan macam tu. Lepas tu dia cerita lah yang orang yang saya tanya tu kan macam marah-marah dia macam lepas tu saya macam kenapa apa yang kau buat ni. Lepas tu dia cerita yang dia bagi tahu. Lepas tu dia bagi tahu orang tu. Lepas tu saya marah lah. Saya macam kenapa kau pergi bagi tahu tu, sedangkan aku kata jangan bagi tahu dia. Macam tu. Jadi dia macam menghancurkan kepercayaan saya macam tu lah. Dan saya ni pula jenis yang susah nak cut off people. Saya jadi tak saya macam people pleasure pun ada. Macam tu. Saya tak sampai hati. Tapi disebabkan kejadian tu, saya berubah untuk berani untuk cut off dia macam tu lah. Hazika rasa yang dia boleh berubah. Sebab tu tak berani nak cut off. Ya betul. Sebab saya dah 3 kali benda ni jadi. Boleh saya maafkan second. Lepas tu dah masa third time ni macam dah besar sangat kau buat ni cakap. Tak boleh. So, sekarang dah lebih berani untuk cut off dengan orang. Ya betul. So, ada apa lagi nak tanya ke Hazika? Macam mana cara nak cut off? Macam mana cara nak cut off? Saya cut off secara diam maksudnya. Saya terus block, terus semua saya tak tengok. Tak tengok. Tak ambil tahu. Lepas tu kalau kita orang jumpa satu kuliah pun saya takkan pandang dia, saya akan pura-pura tak nampak. Macam tu lah. Dia Perasan dalam tak? Biasa-biasa. Dia perasan. Dia dalam satu game ke? Tak lah. Kalau tak. Wow, very good. So, ada ke yang pernah cut off juga? Macam Hazika kawan ke? Oh, tak lah. Cut off. So, nak share ke? Ke dah tu dulu? Tengah je. Tunggu kita lah. Ya, boleh. So, ada apa lagi? Ada apa lagi para Hazika? Kita move to next question. Boleh. Okay, thank you Hazika. So, Hazika nak bagi supaya kita dengan kawan. Thank you. So, next apa? Saya ke? Okay. Tak nak cakap. Yang mula-mula family lah. Family ni yang paling saya sayang hanya saya. Even dulu saya tak rapat dengan kawan. Sebab apa? Sebab daripada kecil ni, time mak saya dah tak ada, ayah saya ni dia besarkan kita orang 5 orang adik-adik ni seorang-seorang. Betul, memang saya respect dia. Sebab dulu time ada mak saya, kita orang 5 adik-adik ni tak dapat dengan ayah. Sebab biasakan ayah kan dia tak border kan. And then dia katakan kita orang ni macam panas semua tu, tak boleh syariah. Tapi once lepas pada mak saya tak ada, ayah saya macam didik anak dia betul-betul. Lepas tu kita orang jadi adik-adik ni jadi bersatu. And then alhamdulillah kita orang macam rapat lah each other. Macam itu lah. So that's why saya tak paling besar sebab saya sayang dekat dia jadi macam itu. Okay. Yang kedua bestie saya, which is Lan dengan Tihin. Lan dengan Tihin ni kenapa guys macam ni? Sebab even kita orang tak jumpa sangat-sangat, tapi bila kita orang jumpa balik, kita orang memang akan cerita panjang lah. So macam even kita tak awkward lah. Lama tak jumpa kita orang tak awkward. Kita orang memang kongsi lah kesedihan dengan happiness kita orang masing-masing. Yang kita orang lagi dekat universiti ke, macam gitu lah. So Dayati ni daripada zaman sekolah lagi lah, zaman sekolah menengah lah. Memang bestie sangat lah. Saya dah biasa tidur rumah dia orang, dia pun dah biasa tidur rumah saya. Macam gitu lah. So macam kalau ada apa-apa masalah ke, instead of saya bagi tahu dekat family, saya bagi tahu kat dia orang ni lah. Dia orang pun bercerita kat macam dia cerita-cerita dia kan. So saya pun macam contoh cerita family lah, family. Okay. Saya ni since kan dia kan seorang kan. So ada
1 tahun tu dia macam nak cari someone lah kan. So kita orang adik-adik macam bincang macam betul ke boleh ke ni. So kita orang pun macam okay lah, aku rasa sebab dia seorang dah lama kan. Time tu saya pun dah nak SPM lah, macam tu form 4 lah. Lepas tu sekali-sekali dengan adik-adik pun okay lah, bagi je lah apa nak kahwin kan, macam tu lah. So aku pun kahwin ni. Lepas tu tengok lepas tu kahwin lah. Kahwin dah cerai lah, tahan setahun kan. Dia macam dia lari daripada rumah. Lepas tu dia tak cerita betul-betul lah. Cerita lah dia, saya tak nak gigi aib lah kalau cerita ke. Kalau awak rasa nak share dengan orang, okay, kalau awak tak rasa tak apa. Saya macam tak sedap nak cerita tu. Tapi bila saya cerita dia dari rumah, so bila mana dia dari rumah kan ada bulan kan yang menyebabkan auto cerai. Aku bila dia Tak jadi. ya ya kot. Jadi tu lah, lebih dari 3 bulan kot. Macam tu lah, dia macam tu lah. Lepas tu saya pun dah sedih lah, sebab kita orang bukan main susah nak bagi peluang macam tu kan. Tiba-tiba kena macam ni pula. Lepas tu macam sedih kan, sebab buat kat ayah saya macam tu kan. Tu saya beritahu lah kat misi saya macam tu lah. So saya ada haiwan Tommy ni ada macam kalau saya sedih dia datang lah, datang gosok-gosok. Cuma saya letak warna hitam ni sebab dia tak boleh cakap. Dia pun memang tak cakap betul-betul, miau pun tak. Dia memang tak miau budak ni. Lepas tu dia ni dia datang kat saya bila mana dia lapar je, sebab tu saya tak makan kan. Kalau tak dia tak nak datang pun. Itu lah. Lepas tu lastly housemate lah. Housemate ni kenapa saya tak letak kawan-kawan ke, saya tak housemate lah. Sebab saya macam ni nak cakap, kawan-kawan ni memang kita jumpa macam bila kita belajar. Tapi housemate ni macam selalu ada. Hari tu time kawan saya accident, lepas tu seorang housemate lah, housemate saya accident. Lepas tu macam kita orang ni lah, ramai-ramai datang kat dia tempat kejadian tu. Lepas tu hantar dia pergi PUN semua tu sampai pukul 6 pagi semua tu lah, hantar dia. So saya nampak yang semua orang ni tolong each other lah. So saya rasa macam dia orang ni penting kat dalam hidup saya. Macam tu lah. So ni lah biasanya hubungan. Jadi boleh Fazal, mungkin mana satu yang Afiq nak fokuskan? Saya nak fokuskan Saya nak fokuskan Sama udah saya yang mana yang kan Tommy. Housemate lah, housemate. So siapa nak tanya Afiq? Housemate. Housemate. Sebab tadi cakap satu padu Bersatu padu. cerai rokok. Tapi kenapa satu je lah tak cerita ni? Tak cerita ni kenapa satu tak tebal kan? Sebab dia even betul macam tu pun, tapi kadang tu common sense dalam duduk satu rumah tak ada sangat lah. Biasa kan kita kadang tu, kita ni ada jenis orang dia pembersih, ada jenis orang dia lebih kurang je. Tapi lama-lama dia macam lebih kurang tu, kita pun rasa macam nak marah kan. Macam itu lah. Ada tak yang nak tanya lagi? Macam pasal housemate ke ada macam the same common lah? Sense macam mana? Dia macam ni lah, kita duduk dalam rumah tu ada 2 bilik. So ni kan bilik sharing kan, satu dia bilik sharing. Lepas tu orang yang sama je basuh tandas, orang yang sama je sapu bilik semua tu. Lepas tu macam dia basuh baju tu, dia ambil semua baju dia lempar atas katil. Katil tu macam katil queen dan katil single kan. Tapi dia sepakan. So bila mana orang nak tidur, dia macam ada baju dia semua tu. Dia ni kerja part time tak. So dia balik malam lah selalu. Macam itu lah. Jadi dia macam faham je dia cari duit semua tu. Tapi sekarang ni bilik tu kan bilik kongsi. Malas pun dia tak ada masalah, sampah pun dia tak pernah buang. Memang orang lain yang tolong kan. Macam itu lah, tu lah maksud dia. Kalau macam awak dah ambil tanggungjawab untuk bekerja part time, tapi awak mesti akan bertanggungjawab juga sebab bilik ni bilik kongsi. Orang bayar sama rata kan.
So nipu barang awak bukannya barang orang lain. So awak tu mahal macam gitu lah. Dia cakap kat kawan dia Rasa orang. Macam gitu lah. Cuma sebab apa? Sebab dah rapat kan. Jadi macam tak sedap nak beritahu benda tu. So saya macam biarkan je lah. So saya via maybe lepas dia habis intern sebab kontrak saya masa tu sampai intern. Macam lah. Duduk seorang kot lagi better. Gitu lah. So rasanya awak cakap macam nadab awak macam tak dari segi ucapan. Maafkan saya. Dari segi ucapan tak puas hati. Tapi action awak macam okey je macam just sambil cakap sambil senyum. Sebab macam ni lah. Nak tak nak dia dia kawan saya juga. So saya macam dah boleh biasa apa dengan dia. Biarlah sebab saya dah kenal lah dia orang ni. Ada yang ada masalah betul-betul kan. Jadi saya macam cuba fahamkan dia. Maybe dia ada masalah, dia ajar dia macam tu. Sebab saya letak mindset at the end nanti saya nak keluar. So saya dah tak apa-apa lah macam tu lah. So saya tahan dia dulu sekejap. Gitu. Nanti kena confront tak? Kena cakap depan. Pergi ke? Dia macam saya cakap dekat lima orang lain je lah. Sebab dia tak ada. So saya macam maybe orang lain boleh tolong cakap untuk dia. Sebab kadang tu saya cuba cakap kat dia, dia macam cakap aku penat ni, macam gitu. So macam kalau saya nak ulang dia tu banyak kali macam gila kan. Dia tak nak buat kat, dia tak nak ubah lah. So saya dah macam dah penat lah. Saya pun penat kat, dia penat kat. Dua-dua penat, okey lah tu. Sampai. So lagi apa nak tanya pada Afiq? Ada tanya lain. Bertanya pun Tanya je tapi kenapa laluan untuk bestie tu? Laluan bestie tu dia gitu-gitu lah. Sebab macam saya cakap lah, kita orang ni, hidup kita orang ni ada cabaran masing-masing lah. Macam Dan ni, dia ni dia bagus senang. Tapi macam ada orang santau dia punya family macam itu lah. Macam saya tak ada mak. Macam Tihin ni, maknya dia bercerai. So kita orang ni hadapi masalah cabaran masing-masing. Sebab tu saya buat laluan ni, tapi dia mesti besar. Sebab apa? Sebab kita orang, sebab benda macam ni, cabaran macam ni lah, kita orang jadi boleh dapat macam itu lah. So sebab tu lah saya macam sayang lah kawan baik saya ni. Kalau macam every time kita orang balik, memang saya akan balik keluar dengan dia lah. Macam itu lah. ada apa nak tanya? Tommy tu bisu. Dia bisu. Unless kalau dukung dia lama-lama, dia macam itu. Dia tak boleh miau. Memang tak pandai miau. Dah tua kan. Dia tak pandai. Dia dah Jadi hidup berapa? dia selesa kot. Umur dia? 3 tahun lebih kot. 3 tahun. Tak mati lah. Mesti kesayangan awak kan? Okey. Kau 3 tahun lebih dah tua kan. Kalau nak tahu kata dia lapar tu, waktu dia main kan. Dia datang lah. Datang lepas tu kalau macam letak makanan biasa dia tak nak makan. Dia kena letak wet food sekali. Puasa lah. Tapi tak apa lah sebab kalau macam kan adik-adik saya kan semua tu KL. So Tommy lah salah teman yang saya semua tu. So bagus lah. Saya sayang lah dia. Dekat rumah kat saya. Anak nombor berapa? Siapa saya? Saya anak bongsu. Anak nombor 5. Dia punya 5 orang lelaki. Semua lelaki. Tak, 2 lelaki, 2 perempuan. Jadi semua. Saya 3 lagi dah. Kau ni pun apa? So faham jadi polisi tu tak yang macam bukan bestie awak kan beralun sebabkan benda apa ada sama background yang apa ada masalah masing-masing cabaran. Dari segi pasang surut hubungan sebagai kawan baik tu ada ke tak tahu macam mana? Yang ada besar. Pernah gaduh besar tak? Tak ada. Memang tak pernah. Sebab kita orang lebih pada cerita lah apa yang tu kan. Sebab memang dah trust each other. Macam itu lah. So beralun tanda cabaran kehidupan yang share ada rasa. Even kita orang pernah macam beritahu lah. Even kalau macam one day kita orang block each other. So kita orang macam tak kisah. Maybe ada something
terjadi kat dia. So maybe one day dia orang akan unblock, bagi tahu balik apa yang terjadi. Macam gitu lah. So no need to worry lah, memang percaya gitu kan. So thanks Afiq sebab berkongsi. Jadi Afiq nak katakan nak fokus semua dari segi housemate, betul? Betul. Cuma tak ada nak. Okay, faham. Siapa nanti lepas kita tengok macam mana. So the last person hari ni Alif. Jadi Alif tadi mula tadi kata tak ingat. Sekarang macam mana dah ingat ke? Ingat. Okay. Kita start dengan nama saya Adif. So saya buat simbol air. Kenapa air? Sebab Bruce Lee pernah cakap be like macam be water, become water. So kalau masa dalam gelas tu warna petak, jadi warna petak gitu. Itulah. Dan saya dengan family ni nak kata rapat tu boleh lah, rapat juga. Ada isu kan, classmate. Saya dengan classmate ni yang saya betul-betul jadi ayam. Maksudnya saya ni introvert. Maksudnya bukan saya ni seorang yang pelawak pun, suka buat lawak apa. Tapi kalau duduk dengan kawan-kawan ni, saya kelas rap. Jadi ada rasa macam tanggungjawab tu untuk hiburkan semua orang. Kata dia rasa macam tu. Macam Adham pernah rasa kan. Adham dia cakap dia sanggup jadi kelas clown. Hibur dalam kelas tu. Walaupun dia macam maruah dia macam dipijak-pijak, tapi dia still okay. Ni semua boleh tengok garisan tu dengan roommate. Saya dengan roommate saya ni dia tak bercakap seorang. Kami ada 3 orang. So dengan seorang ni tak bercakap, tak tahu sebab apa. Itu yang pelik tu. Pada satu hari tu saya ada 3 orang, saya tidur awal. Lepas tu mereka 2 orang ni balik sekali. Dalam balik tu dekat saya terjaga lah waktu balik tu. Dan saya terdengar mereka tengah makan nak-nak. Saya tak terasa apa-apa pun. Even mereka tak ajak saya ke apa, saya okey je. Saya tak tahu bangun pagi tu roommate saya yang seorang ni, dia macam jalan keadaan macam senyum, macam belagak macam tu. Saya pun tak tahu sebab apa. Dan saya pun dia jalan masuk dalam macam kenapa kan. Dan dia tak cakap dengan saya, yang seorang ni. Yang seorang ni dia ni okey. Saya tak tahu masalah yang seorang tu. Tapi dia ni baik tau. Dia ni baik. Dengan saya dia memang baik. Antara kami 3 orang, dengan dia lah yang saya paling baik. Tapi dengan dia saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba dia tak cakap dengan saya. Itu yang persoalan. Sebab tu lah saya letak garis ni putus-putus ni. Pernah confront tak asal tak cakap dengan aku? Sebab belum berani dan belum bersedia. Baru lagi tu 3 ke 4 minggu. Ni waktu buat benda ni kan, time tu dah 2 minggu. Sebelum ni ada pernah jadi apa-apa tu? Tapi tak ada lah. Tak pernah. Dia budak kos lain. Budak kos lain. Okey, sen lepas kami roommate sekali. Dan masuk tahun baru ni kami macam janji lah nak sekali kan. So sekali lah. Pernah jadi juga macam sen lepas, sen sebelum ni dia macam tiba-tiba senyap. Sebab masing-masing busy person ni. Kami 3 orang, 3 dalam bilik semua busy person ni. Dia dengan talian India dia, saya dengan lagi seorang tu di Barat. So memang malam memang tak berjumpa. So bila busy tu, habis person ni final kan. Masing-masing busy lagi. So tak bercakap lah. Tak cakap. Tapi waktu last hari nak keluar asrama tu, dia ada lah tulis surat kat saya. Dia pun ada cakap, dia minta maaf. Depan-depan, dia minta maaf. Dia cakap, sorry lah, aku sebenarnya ada masalah sikit. Macam, sorry kalau aku tak cakap dengan orang. Lepas tu dia menangis. Dia memang ikhlas lah. Tapi kali ni jadi lagi. Dan lagi parah pada sebelum ni. Dan saya pun tak tahu sebab apa yang jelas. Tapi dia ni baik lah. Dia tak buat jahat apa-apa pun. Cuma tak tahu kenapa. Kalau aku tak cakap roommate, aku ingat dia perempuan lah. Saya perempuan macam tu. Selalu perempuan macam tu. Dia macam senyap-senyap tu pun tiba-tiba je.
Dia memang panggil tu perempuan sikit kan. Dia perempuan. Tak lah. Oh kan. I lembut sikit lah. Nombor dia. Macam tu dia mesti tahu dengan no one dia yang dah katakan. Sebab member-member yang lebih kurang macam tu, dia senang benar tu rasa bagi budak lah. Sebab Asyad lah kau. Asal budak jumpa orang macam tu, budak lawak kasar kan. Kadang-kadang aku pun lebih view lah. Itulah. Kadang-kadang aku boleh lebih, lepas tu dia tiba-tiba je besok tak nak cakap. Lepas tu rupanya adalah yang dia terasa now tu. Tapi bila dia terasa now tu, nanti makin aku ejek apa yang dia terasa. Itulah. Udah conference ke? Tak ada. Selalu dah tak perasan. Dah selalu tak perasan pun kenapa dia tak bercakap ke. Udah main tegur je. Akan perasan bila dia terus tak nak cakap. Macam terus, macam Hazika akan terus macam cut off kan. Udah akan terus lagi, apa salah. Udah macam tu. So nanti dia tak nak dia kena cakap juga dengan aku. Macam udah sentiasa akan tegur. Kenapa? Kenapa? Macam tu. Macam mana dia nak respon kepada macam tindakan budak? Saya sebelum ni saya yang tegak dia dulu tau. Dia ni memang pendiam. Memang pendiam sikit. Apa-apa saya yang tegak dia. Tapi kali ni saya pun rasa macam saya yang buat salah. Kenapa aku kena tegak hang? Saya tahu kenapa macam aku tak buat apa kat hang pun. Kenapa hang yang macam tu dan aku kena tegak hang? Rasa ego tu ada tak? Buat ego tinggi tu. Dan saya pun tak bersedia lagi lah nak tegak dia. Okay, korang bertiga kan? So yang ada problem dengan seorang ni. Si lagi seorang ni dia tak perasan ke bilik tu dia macam macam tak Yang seorang tu jangan dekat bilik. Korang sentiasa berdua ni. Saya dengan yang bergaduh tu sentiasa berdua. Yang lagi seorang ni kan selalu berdua. Busy. Tak tahu lah dia perasan ataupun tak. Mungkin dia perasan, mungkin tak. Dia perasan tapi malah nak beritahu. Dia macam tak biar. Love and hate tu. Dah apa lagi nak tanya? Tak ada pasti. Menarik soalan ni. Saya tak ada meletakkan satu attachment dengan mana-mana orang sangat. Sebab rasa tak perlu. Saya rasa tak perlu sangat kot. Mungkin ada setengah macam Afiq, dia ada kawan yang dia boleh sembang-sembang. Macam saya tak. Saya lebih selesa untuk hidup seorang-seorang daripada ada kawan rapat. Bagi saya lebih selesa di situ. Dan saya suka berkawan dengan semua orang. Walaupun contoh kalau Hazikah kan, kalau dia tak suka orang tu mungkin dia dah tak ramai. Tapi kalau saya masih boleh bertoping lagi dengan orang tu, sembang macam biasa. Ada lagi nak tanya kepada Alif? Tak macam mana boleh survive tak ada kawan macam. Sebab saya berkawan dengan semua orang. Dia macam ni tau, saya rasa kan, saya rasa lah, ni teori saya lah. Kalau kita duduk seorang-seorang, orang lagi selesa nak main dekat kita berbanding kita duduk dengan kawan-kawan. Faham tak? Macam kalau kita duduk dengan kawan-kawan, orang link, dia takut. Dia takut macam, dia ni kalau aku sembang dengan dia, aku cerita apa-apa, dia sembang mesti dia cerita kat kroni dia. Tapi kalau saya duduk seorang-seorang, macam dia ni kalau aku cerita apa-apa pun, dia bukan ada kawan rapat sangat. So cerita tu mesti ada sampai dia je. Kalau saya rasa macam tu lah. Saya lebih selesa nak rapat dengan orang, dia duduk seorang-seorang berbanding dengan kawan-kawan dia. Ada lagi ke nak tanya kepada Alif? Ada something yang nak tahu? Tak ada. Okay, macam dalam kelas kan masing-masing ada kroni. Kroni ni grup, saya ada grup WhatsApp kan. Tapi kalau saya kan, dengan kroni saya masuk, dengan kroni ni saya masuk, tapi tak masuk dalam grup WhatsApp tu. Tapi kalau apa-apa kan, sembang masuk je, dia pun support je. Dia pun support je, walaupun saya tak ada pun lepak makan semua. Tapi dengan grup Cina saya masuk, grup international saya masuk. Tapi nak kata rapat sangat tu tak, tapi selesa. Dia pun support je. Sebab Alif fikir sebagai
bagi natural lah kat Ah. sini. Mana-mana boleh masuk. Tak ada bias, tak ada sebelah-sebelah. Jadi kalau nak kata macam mana boleh survive kalau tak ada kawan, saya ada kawan. Itulah kawan saya semua. Tapi tak ada yang rapat. Itu je. Oh. Biasanya macam sebelum ni ada kata nak ada border. Ada ke dia berkait dengan apa yang ada? Tak ada sampai sini. Oh itu border macam mana? Maksud dia contoh mungkin Afiq kan. Dia punya tak suka, dia mungkin dia punya border dia tak suka kalau bilik tu sepak apa ke. Itulah saya maksud border. Kalau yang Kena respect orang tu punya. dari segi awak pula, Susah kan? Dah Pasal tanya dia soalan sendiri peribadi macam ni. Border sayang. Tak, saya tak suka kalau awak sendiri nak bercakap ke aku pun tak ada tinggi. sekarang. Tak ada tinggi. Tak pernah tinggi jadi Tak bercakap. ada pun terlupa. Okey, tak apa. Mungkin nanti ingat nanti akan share. Jadi kat sini kita dah saya tahu tak apa yang ada nak fokuskan dalam kelas kita. Agak rumit. 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 Yang sangat rumit. Rumit yang sangat rumit. Rumit. Okay, jadi kat sini Alif nama dia sama dulu mesti sama dengan Afla. Dari segi mungkin term dia Afla housemate, Alif roommate tapi boleh jadi satu benda yang sama lah. Jadi rakan pindah rumah masing-masing. Jadi masing-masing ada isu ataupun cabaran dekat rumah, macam mana nak hadapi, macam mana nak overcome. Jadi itu ada persamaan Afla dan juga Afiq. Dari segi Hazika, Hazika katakan tadi Hazika nak fokus kepada kawan kan. Jadi Hazika nak mencari kawan atau dari segi nak membina hubungan, improve hubungan dengan kawan. Jadi lebih kurang dengan Alham nak mencari kawan untuk membina hubungan yang baik dengan rakan-rakan atau rakan yang datang. So kat sini kita dah share sedikit sebanyak tentang apa yang rakan-rakan ahli kelompok ini inginkan fokus dalam sisi kita, which is specific, secara spesifik lah. Ada segi kawan, family, roommate, housemate dan juga diri sendiri. Jadi nanti kita akan tengok macam mana kita dapat bantu adik-adik yang lain termasuk masing-masing punya isu. Sebelum kita pergi pada next activity, boleh? Muda. Ya. Muda. Apa dia? Fokus pada apa? Saya dulu tak tahu. Oh ya, kalau ikutkan macam budak kata nak fokus pada diri sendiri pada sesi lepas saya tapi kita masih tak pasti kalau ikutkan. Itu dah share. Saya tak pastilah. Saya rasa macam hubungan saya okey je semua. Ataupun saya yang tak perasan terletakkan tu. Macam tu Macam kat dalam gambar pejam kat sini kan kita ada buat bintang, dekat bintang ya. Apa yang menggambarkan semua tu? Macam mungkin ada yang macam tak, macam budak tak dapat, macam budak tak nak fokus kepada apa kan. Ada ke nak yang lain nak nanya kepada budak ke mana tu. Macam Saya kita tak bukan ada sesi lepas. Apa ni experience defend? D-friend, diploma friend, C-friend, childhood friend, S-friend, school friend, you friends. Oh. Dia lain-lain. Dia tak ada kawan aku bayar gila. Yang childhood tu apa? Yang childhood ni dia memang tak bernampar. Oh, betul. Childhood ni sebab saya susah senang dengan dia. Macam tu. Oh. So mostly saya jadi dia punya penasihat lah. Dari segi family ke apa ke, memang saya akan marah dia dulu. Saya bukan nasihat lah, saya marah lah dia. Mostly memang dia je lah yang sanggup kena marah dengan saya hari-hari. Jadi apa sih? Partner? Partner tak ada? So, okay, ada orang tadi budak ke? Hah? Nak tadi budak apa lagi ke? Tak ada partner lah di sini. Tak ada partner. Yang diharapkan tak ada di situ. Ya, sebab dah cut off. Yang mana? Apa? Housemate. Housemate. Housemate tu kotak-kotak macam saya rasa saya berjalan atas kaca. Sometimes bila-bila ataupun bila-bila masa je benda ni sebenarnya boleh pecah. Mudah kalau selamatkan. Saya rasa tak perlu sangat pun. Sebab tak penting atau? Sebab macam housemate yang saya masa diploma dulu after habis lah.
habis kontrak rumah tu, habis juga hubungan kita. Gitu. Saya perasan kan benda ni bukan jadi tak mudah je. Kawan saya pun ada juga macam tu. Dia macam kawan ni, kita kawan sampai universiti je. Lepas tu kenapa tak? Dia punya housemate tu dia macam housemate ke ataupun orang yang lain? Coursemate ada, university punya ada, orang luar pun ada. Oh, patutlah benda tu. So benda ni macam tak ada rasa keperluan sangat nak pertahankan pun. Saya tak nampak. Mungkin ada sesetengah yang saya rasa benda ni value lebih apa pula dalam value juga untuk dipertahankan. Cuma untuk saya lebih-lebih dalam sayang menang tu tak boleh. Kan? Kita tak boleh. So kita lebih lanjut kan. Haziq kan nak minta diri sebab dia ada presentation. Sebelum kita bagi keluar, kita akan jumpa nanti. Boleh. Bye-bye. Take care, jumpa nanti. Jadi Huda, ada apa nak tanya ke pada Huda ke? Ni Afiq pun kan ada sama. housemate kan? Sama juga. Hubungan tu sampai Yang toksik tu kau keluarkan dia. Kau buang je. Dia macam mana kalau macam orang ni, kita orang satu kos. Jadi tak ada macam mudah ni. Satu kos. Aku buat tu satu kos. Satu kos. Ya. Kalau mau. So, macam satu kos dia macam susah lah. Kalau macam dulu ada kat housemate yang lain. Dia macam ada kat macam panggil macam tu kan. Lepas tu kat macam tu lah. Sebab dia kos saya tak jumpa kan. Tapi ni dia akan jumpa kat. Jadi macam kalau macam dia selalu jumpa dia macam sebab tu saya tanya dia macam dah kat kan. Satu lagi saya macam lebih pada tak suka kalau ada dia suka tips lah. Kalau dekat housemate Uda, yang Uda perasan dia orang satu tau. Dia orang memang bersatu hati untuk cut satu ni. Oh wow. Kita memang cut the root of problem. Sebab dia memang menyusahkan dunia dia. Menyusahkan jugalah. So kita macam lama-lama dia yang perasan benda tu dah tak best kat dalam rumah, dia keluar. Oh, dia keluar sendiri. Dia keluar sendiri. Dia cakap macam ni. Dia keluar tu drama tau. Oh. Dia kata kita anaya dia. Oi. Padahal dia pelik. Macam tu lah. Tapi dia tak bayar masa tu. Dia bayar juga. Ni ada budak baru masuk juga. Oh, so dah tak ada. Betul lah. Budak baru yang masuk tu pun classmate. Dia lepaskan classmate. Oh. Kalau buat tu classmate. Classmate? Semua kat kelas. Oh. Dia lari-lari, saya yang kejar. Apa lagi kau nak pergi? Macam tu. Saya memang suka kacau orang yang tak suka saya. Aku macam clueless kan macam mana nak buat kan. Nak respon Jangan orang budak pula. gitu besar. Dia nak cakap ke? Dia nak hantar ke? Dia macam jangan aku lagi lah. Adalah satu kepuasan saya. Cepat bully lah pula. Dia macam dia bukan crowding muda. Ha? Dia bukan crowding muda kau pun. Okay. Oh kan. Oh, so kawan-kawan gitu lah. Dia Dulu macam dapat mana lah. dekat kelas pun tak rapat sangat lah. Just classmate tu je. Tak Oh. lebih. Oh. Tak berani nak lebih-lebih dengan orang macam tu. Sebab takut dia pun apalah, macam roommate dia tu. Itulah. So cut je. Tapi buat biasa je lah. Kalau macam saya sebab mungkin saya tak rasa sangat sebab bukan saya yang confront dia. Sebab dah saya cakap dengan roommate dah, dengan housemate yang lain, saya takkan confront dia depan-depan. Sebab macam mana sekalipun saya kena bekerja dengan dia sebagai classmate. So diorang yang confront, tapi dia tahu dia dalam dia adalah salah kat situ. So dekat kelas, sebab tu lah dekat kelas dia lari dari saya. Tapi saya kena kejar. Dari dulu ataupun dari dulu masuk yang lain tak? Housemate yang lain tak satu kelas, saya je satu kelas dengan dia. Macam tu. Yang budak yang ganti pun tak berapa suka dia sebenarnya. Sebab dia, walaupun dia dah keluar, masalah tak datang dengan kita orang. Macam tu. Ni masalah tu terjadi bila mana dalam rumah ataupun dalam kelas ni? Dalam rumah. Dalam rumah. Di dalam rumah pun masalah. Dekat kelas pun masalah. Apa masalah? Masalah dia menjaga
jadi terlalu pelik? Apa boleh? Share. Ui. Lain hal. Okay. Kenapa ini ada? Yang Takut. Dengar. Masalahnya yang terbaru baru-baru ni tuan rumah kita orang nak naik ke sewa rumah. Sebab rumah tu rumah student. Kita orang macam lapis lah, lapis student. Student and then ada jugalah 2 orang yang bekerja. Tapi kita tak cakap lah dengan tuan rumah yang dalam tu ada yang bekerja juga. Sampai si pagi dia Kedah Oi Kedah Langsung